Ini ikan pertama. Hoi, gelama ni. Alhamdulillah, ini yang kita cari. Saiz. Halus sikit pun boleh ni dah ni. MJ. Tu dia terus tu Panjang lengan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Encik lah making gambar. Hari ni kita punya trip pergi memancing di Kelong. Tapi bukan area Sungai Petani, tapi Kelong area Tanjung Piandang. Nama Kelong tu Kelong Ayak Hujan. Okay, Kelong Ayak Hujan. Review sebelum ni 9 besar-besar bah. Apa yang tak tahu, kita dapat ke tak dapat. Setelah ni kita dah sampai area Tanjung Piandang. On the way nak pergi cari umang-umang. Okay, jom nak pergi tengok umang-umang. Okay, kita dah sampai tempat umpun-umpun dekat area Caltech Tanjung Piandang, sebelah-sebelah. Kita nak pergi tengok apa ada. Umang-umang nampak tak? Ekor nak bang. Lama. Kau ambil rumah lah. Rumah. Dia sampai selesai lah. Kalau tadi tak. Okay, settle beli udang. Umang-umang dia kata stok tak sampai lagi. Saya kita tengok dekat JT. Let's go pergi JT. Okay, Alhamdulillah saya dah sampai dah dekat area tempat nak naik boat pergi Kelong. Itu Kelong. Jom kau orang. Nak gambar dulu. Kilo. Tak tak rumah ni. Rumah satu kita punya ada 2 ekor. Bawa nak beli tak? Cari. Dah. Okay, kita beli umang 2 kilo. Sekilo apa 10? Pagi-pagi kaki gunung jerai, enjin bunyi macam nak pecah. Helmet sarung, sengget sikit, perut kosong, minyak dok sikit. Turun pi pantai merdeka, gas pulas perut lagu tak daka. Sedaka lalu, angin kuat, perut bunyi dulu, motor rosak. Konvoi kedah tak kering, minyak sikit perut kosong. Yanti seri perigi, berhenti kopi dulu baru pecut lagi. Batu hampar Tanjung Dawai, mailah cepat jangan dok ligat. Konvoi ni bukan asal cukup makan, ride pun shock juga tuh. Pantai Ruak, kopi panas, 3 jam sembang, ride 15 menit lepas. Ada yang kata moto panas,
rupanya perut lapar tak habis garam. Okey, alhamdulillah kita dah sampai Kelong A. Okey. Memang cuaca mendung. Daripada jauh kita nampak macam ada pokok hujan sikit kat area sana. Kita akan cuba mengai lah. Tapi Adam lupa bawa beg GoPro pula, tinggal lah kereta. Kena patah balik. Dia ada cas RM30 untuk pergi balik. Tak apalah. Okey, ini Kelong dah. Satu lagi sana. Kalau dua-dua ni kita boleh main ke area-area ni lah. Kat belakang tak ada apa pun. Tak kau nak benda tu. Kasih belakang. Apa tak? Kita bawa udang hidup ah. Hasil pertama, buah mula. Kita pakai buang buruk. Bila buang buruk ni lagi hak dah semua elok-elok ah. Ikan kang belu. Ikan belu kang apa? Ikan duri. Ikan duri. Ikan kedua. Satu ya. Lekeh. Tapi tak apa, buang buruk. Lagi akan dapat besar. Hampir 1 jam kita mancing. Ini saja hasil kita. Semua ikan kecil-kecil, ikan tak besar. Mungkin ikan tak main lagi. Kita tunggu. Saya sotong Adam. Okey, kita masih lagi dapat ikan yang biasa-biasa. Tak lagi ada aku ikan hak luar biasa. Jom kita sambung. Ini ikan pertama. Hoi, gelama ni. Boleh tahan. Gelama, bapak gelama. Ibu gelama. Kan tidak sebelum dia dapat ikan kecil-kecil lah. Padu, memang padu. Okey, jom. Kita cari hak lain pula. Bukan gelama beli lah, tergedik-gedik lagi ni lah. Agak apa kita gelama beli pula. Okey. Mana tempat nak buat ikan? Sana. Okey. Hari inilah sejarah. Macam mana boleh sangkut udang lipan? Bukan makan ni terlekat. Jalan ke? Bukan makan. Dia terlekat dah udang lipan tu. Terlekat kat badan. Alhamdulillah, ini yang kita cari. Saiz. Ini yang kita cari. Sebenarnya ini yang kita cari. Tengok dia punya saiz. Baru padu. Kita pakai umpan umang-umang. Berbaloi. Kolam apa? Kelong air hujan. Kelong air hujan. Welcome to Kelong air hujan. Memang padu. Walaupun kita dapat banyak ikan kecil-kecil, tapi kita dapat juga ikan semilang. Saiz padu. Memang saiz padu. Semilang darah. Sama duri tu. Best mai. Okey, 500 gram. Alhamdulillah, 500 gram ada. Adam pun dapat. Tapi cuma dapat ikan Belanok. Ikan belanok apa? Anak gelama. Nak gelama. Okey. Hati. Akhirnya. Tapi tak apa. Boleh. Cuba lagi. Kita try lagi. Cuba lagi. Kita makan nasi lemak loh. Walaupun dah tengah hari kita makan nasi lemak loh.
Okey. Sekarang dah hampir pukul 1.42. Waktu ni ikan dah slow lah. Tak ada tarikan ikan. Jadi kita pergi tengok mereka apa cerita mereka. Tengok apa cerita mereka. Oh tu ikan. Ikan duri mah. Ikan duli. Tarik macam orang nak telur. Oh. Macam sembilan telur tadi. Hidup ah milang. Hidup ah. Jadi tak boleh hidup ni. Dia nak mati ke? Bola mana bola tu? Bola tu mati kena sangat ke kan? Tu melekat ikan kat ni. Kat ekor dia. Melekat lah ikan lain. Ha, akhirnya. Ha. Akhirnya. Kumpau. Akhirnya tak kumpau. Ikan target. Tapi halus sikit lah. Halus sikit pun boleh ni dah ni. Ha, MJ. Nah. Jom, pergi. Kau baik jatuh. Dah. Tadi tebuk 949 kan? Tadi kata ada 99 kan? Ini namanya ikan semilang. Walaupun tak besar mana. Tapi darah agak ni pun. Oh, Iman dah tahu. Kencing. Baru Iman. Baik. Nampak yang macam tu. Umpan apa? Bumbun. Tu pelampung tu. Bunga tepi tu ya. Ni top boy ni. Oh, dia main dah tu. Besar kali tangkap dah. Tak apa dapat ekor. Okey. Padu. Jadi gulai cantik dah. Ikan target ni kita panggil ikan target. Congkok je tiap pala. Tak ada durian tu. Pegang kepala dia. Besar pegang. Sini sikit. Duduk ni lah. Terayang. Tolak. Okey. Boleh dah. Boleh dah. Pumpun. Hasil berikutnya daripada kelong sebelah. Ikan kicap adik kepada kicap. Ikan cuka. Tak. Nampak long buang tu. Kita buang dia punya ni. Pergi ke kakak tua tu bang. Dulu. Kakak tua. Ni. Kakak tu ambil kakak tu. Potong tu ekor ah. Weh, pelampung habis. Mana pelampung? Ada ni. Kucing. Ada. Kucing mana? Ada satu ni. Mana ni? Kakak ni. Baru potong ekor dulu. Mana duit dah? Berdua je? Tu duit tu. Ada dua kan? Biar jam pasal muka pasal mana tarik. Hai. Kan menduk setak pancing tu tiba-tiba ada kata mam tarik kuat tau. Tukar Iman tu. Kita duk kejar-kejar ikan-ikan gitu. Iman dapat tukar. Okey dah. Dah. Ambil bang. Boleh pegang lah kan? Boleh cium dah Iman ikan. Bang. Elok bang. Tolak. Oh, ya. Tolak. Okey, settle. Angkat. Akhirnya. Ya. Hahaha. Tukur. Mana. Dapat juga mana. Mana. Duk bawah kelong lah dia ni. Bawah kelong. Duk kat bawah ni.
hari ni Man berjaya. Rumah-rumah lagi bos. Dah. Ini orangnya yang dapat ikan hari ni. Rumah-rumah last tu. Rumah yang last. Puas hati oh. Puas hati. Jangan marah ha. Ini adalah ikan 9 ketiga Mana Man, tak apa Man. Gasak juga ni, gasak. Apa, nanti sampai kat rumah nanti beritahu sebab apa dapat. Okey, angkat ikan sekarang. Ni. Ha? Okey. Pucuk sampai atas bang. Buang mau tekel. Apa ni bang ni? Bukan mata kain. Tu dia terus tu panjang lengan. Puas hati Oh, Adam. Okey. Ini ikan yang ketiga. Gasak. Tarik syok dah. Puas hati. Adam, ikan apa? Adam bawa nak ikan. Ikan duri. Tak apa. Orang yang Ikan last. duri pun okey. Ada lagi satu ni. Mana rumah tu? Ada. Okey, simpan. Jangan kau rumah tak? Padu. Buah lagi. Memang padu. Buah lagi rumah situ. Sebenarnya sekarang ni hari dah nak hujan dah tau. Memang hujan memang dekat sangat-sangat. Tak lagi akan berlakunya hujan. Jadi pakai masuk botol. nampak? Kelong kita tak review pun kelong kita tadi. Kelong kita. Dan satu lagi dia bagi 2 lah. Okey, jadi kita sambung mengai. Tapi sini umang-umang. Kita tengok cara dia umang-umang memang makan. Balik. Tu. Tepi kelong. Dia dah umang kat sini tempat dia. Umang-umang. Pasal tu depa jual umang-umang. Umpun-umpun makan juga, tapi umpun-umpun ikan kecil kacau. Duri aja. Tengok ikan duri kacau. Kau tengok ikan kita dapat. Memang banyak tapi ikan biasa-biasa je. Dalam tu ikan-ikan special lah. Ikan-ikan yang kita pilih lah. Ikan tukar dah ni. Ikan tukar pun ada lah. Jom kita sambung mengai. Tunggu waktu hujan. Ini yang dapat. Ulat bulu laut. Bisa lah. Bisa. Tak kena pakai tu kat buang sebab dia makan masuk terus tu. Tak tahu bang. Ulat bulu pun boleh kena tu. Saya sakam dulu nak bulu. Hak tu lah. Okey. Dia tu ulat bulu. Bapaknya besar. Siap makan kita punya umpan lagi. Rugi lah kita punya sotong. Hei. Jadi kita lepas balik. Dia makan kosong. Dia makan sotong. Kita lepas balik. Okey, sekarang dah pukul 4.30 petang. Jadi kalau nak ikut jadual kita akan bertolak balik lebih kurang pukul 5 petang lah. Sekarang kita tunggu buat sampai lah, tengok macam mana. Waktu-waktu macam ni pun ikan pun tak berapa nak garang sangat Kira kat sini hari ni semua dapat dapat ikan lah. Raja dapat berapa ekor? Dapat berapa ekor ni? Banyak. Hasil daripada road dengan mesin baru. Dapatlah ikan 9 sedang sekor. Ni apa hasil ni? Hasil paling elok lah. Dapat apa ni? Bawa lah tukar. Ikan cukar. Ikan tukar. Ikan tukar. Ikan tukar mai kat mana? Hei.
apa nak ni lah. Dia main lewat-lewat mungkin waktu ni waktu ayak surut ke macam mana ke. Road pun tak bunyi. Ni suasana ada banyak kelong lah kat kawasan ni. Ha. Kawasan ni kalau kita tengok kan, memang kena booking dulu lah. Kita tak boleh walk in lah sebab kawasan ni memang kawasan orang akan selalu main lah mengai. Kalau tak silap saya malam ni orang lain pula kita dah tak boleh nak lanjut sampai malam lah. Tapi bekalan elektrik tak ada lah. Bekalan elektrik tak. Dia cuma ada macam solar lah, lampu ada. Nak charge bateri ke apa kena bawa power bank lah. Memang tak boleh lah. Di bawah-bawah ni pun banyak ikan ni. Tapi banyak ikan gelamor. Kira hari ni paling banyak sekali ikan gelamor dengan ikan duri lah kita dapat. Memang tak boleh buat apa yang tu. Tapi ikan pilihan kita hari ni memang ikan semilang lah. Di sini kalau siapa nak mai memang kena beli umpun-umpun ataupun umang-umang. Sebab kita tengok floor dia makan sini ikan semilang umang-umang favorite. 1 kilo RM10 boleh beli dekat orang jual dekat area-area kita nak naik kat Kelong tadi ataupun cari tempat mana ada jual umpan udang hidup semua tu ada lah. Jadi pesanan kepada siapa yang nak main sini nanti boleh ambil nombor phone yang kita akan berbual dekat description di bawah. Nanti kita akan share lah nombor phone dia. Dia punya owner dia pun bawa bot tadi pun mudah lagi. Okey, kita dah siap-siap untuk balik. Okey, kita dah siap-siap untuk balik. Dia ada masa ada ikan, ada masa tak ada ikan. Ada ayak-ayak dia lah. Sebab kita main lah bukan dia waktu ayak besar, waktu ayak mati. Sebab kita nak elak daripada apa orang kata, bila ayak mati ni alun kurang sikit lah. Bila ayak hidup besar alun kuat. Bila alun kuat apa orang kata, dia akan beralun lah tempat ni. Jadi ni ada juga alun tapi tak kuat mana lah. Okay, kita tengah tunggu bot naik nak balik. Sambil-sambil tu kita tengok mereka tengah duduk buang duri ikan. Ni ikan-ikan kencam lah kita dapat lah. Kencam-kencam kecil. Ikan gelamor, ikan duri. Ikan gelamor hak ni sikit pun hak ni lah. Ni hak dapat tadi lah. Padu yang padu sikit. Okay. Tapi hak ni bukan ikan pilihan. Ikan pilihan kita ikan semilang. Ikan semilang ada kat dalam ni. Tuh. Kita masih lagi menunggu bot lah, no? Kita masih lagi menunggu bot. Tapi tak sampai-sampai lagi bot pun, no? Tak lagi bot sampai lagi. Kita akan gerak terus balik ke Sungai Petani. Okay. Tanjung Piandang ni dengan Sungai Petani lebih kurang 1 jam lebih lah. Tak jauh sangat lah, saja lebih kurang. Bergantung pada jam ke tak jam, saya tengok macam mana.
sikit bagi ritme jadi syahdu. Kawan kiri kanan semua stay di belakang. Bila lagu rancak hati pun naik jaga. Angin mai tiup vibe pun makin terang. Hidup ni pendek, jom enjoy sebelum hilang. Jom laju-laju, kita lari dari bosan. Jom laju-laju, putar lagu kuat-kuat bagi gegar satu bandar. Rasa bebas, rasa hidup, tak ada siapa boleh tahan. Hari ni hari kita, jom buat kenangan. Bangun, bangun, jangan dok muram. Dunia ni luas, jom kita pekena glam. Step kiri kanan, follow birancang. Hari ni kita menang, tak ada siapa boleh sekat. Jom laju-laju lagi, selagi suara dah habis, kita enjoy sampai pagi. Jom laju-laju, jangan tunggu. Pagi buka mata terus rasa nak enjoy. Mood tengah naik, hari ni bukan kosong. Kasut sarung, hati pun berbunga. Jom keluar jalan, kita buat dunia bergegar. Angin mai tiup, rambut pun terbang. Gelak kuat sikit biar semua orang pandai. Jom laju-laju, kita lari dari bosan. Laju-laju, kita lagu kuat-kuat bagi gegar satu bandar. Rasa bebas, rasa hidup, tak ada siapa boleh tahan. Hari ni hari kita, jom buat kenangan. Langkah makin laju, beat pun makin padu. Tepuk tangan sikit bagi ritme jadi syahdu. Kawan kiri kanan semua stay di belakang. Bila lagu rancak hati pun naik jaga. Angin mai tiup, vibe pun makin terang. Hidup ni pendek, jom enjoy sebelum hilang. Jom laju-laju, kita lari dari bosan. Jom laju-laju, putar lagu kuat-kuat bagi gegar satu bandar. Rasa bebas, rasa hidup, tak ada siapa boleh tahan. Hari ni hari kita, jom buat kenangan. Bangun, bangun, jangan dok muram. Dunia ni luas, jom kita pekena glam. Step kiri kanan, follow birancang. Hari ni kita menang, tak ada siapa boleh sekat. Jom laju-laju lagi, selagi suara dah habis, kita enjoy sampai pagi. Mà trời có sao không đó? Ni kan baik kot. Sampai ah. Masuk kot.
Kalau lepas pi ayak, kalau bulan Melayu ayak berapa lepas tu? Kalau Pi. sebelah Bulan Melayu. Belah Melayu, sebelah 12, kalau 13 tu dah kuat lah. Oh. Dia kira nak besar yang nak start jalanan. Ayat besar tak syok lah kan? 15 tak syok lah 15 lah. 15 jangan main orang macam peluru ayak naik ke atas ni. Ui, sini ayat besar. 15 ayak kuat lah. Kuat. Sebelah 12 cantik ya. Kalau sebelah 12 dah oh. Ada pun ayak yang start mati berapa? Kalau Melayu ni saya tak pandai. Ayak start mati lah. Dia 15-30. 15 besar, 30 besar. 15 besar. Lepas tu yang nak mati tu pula. Nak hidup. 15 besar, lepas tu dia akan mati ya. 16 tu tak mati lagi, 16 pun besar lagi. Ha. Lepas tu Dia dalam 20 lah, 20 lah. dia nak mati dah. Waktu tu okey. Macam tu okey lah. Cara Macam hari ni apa ni mati kan. yang mati. Berarti dia alun dia tak berapa kuat lah tuan. Dia pun pasang pun sikit lah. Betul lah. Ayak mati tak fair kalau main kelong. Dalam ni dah kosong kan? Kosong kan? Umpan. Buang umpan ni kosong kan? Ujang. Rusi ni jangan tolak main belakang tau. Oh, lemah tak muat ni. Sebab tak. Ni, biar saya tutup. Lagi. Rusi kat atas tu. Selik sedang jangan pergi jatuh ya. Betul. Okey, alhamdulillah. Kami selamat tiba tepat pada jam 7.09 minit di Kuala. Sini Kuala apa? Kuala Tanjung Penang. Kuala Tanjung Penang. Jadi kita akan bertolak balik ke Sungai Petani. Anggaran masa akan sampai lebih kurang 2 jam sebab waktu ni memang waktu puncak jalan jam dekat terutamanya dekat Highway Johor. Jadi pada semua yang dah tonton, jangan lupa like, subscribe, komen. Jadi kita akan jumpa lagi untuk episod yang seterusnya, episod mancing ke, episod travel ke saja. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.